Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Sultan Kedah menyuruh seluruh rakyat negeri ini menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin kepada perubahan yang lebih baik demi memastikan Kedah terus maju, makmur dan berdaya saing. Titah ucapan Sultan Kedah dibacakan Raja Muda Kedah, Tunku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin pada Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 1448 Hijrah. Baginda bertitah, penghijrahan yang diperlukan bukan sahaja dalam aspek kehidupan individu, malah melibatkan cara fikir, pentadbiran ekonomi, pendidikan dan pembinaan akhlak dan integriti. Sehubungan itu, Sultan Kedah turut menyeru seluruh rakyat Kedah menjadikan tahun 1448 Hijrah sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna, berasaskan ketakwaan, kematangan pemikiran dan tindakan yang berintegriti. Pada majlis sama pakar motivasi, Dr. Syukri Abdullah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Negeri Kedah bagi tahun 1448 Hijrah. Sementara itu, Masjid Al-Hana di Langkawi menerima anugerah masjid terbaik bagi kategori Masjid Bandar dan Masjid Al-Fatih di Baling bagi kategori luar bandar. Pengembangan operasi Boeing Komposit Malaysia atau BCM di Bukit Kayu Hitam dilihat sebagai bukti keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kestabilan pentadbiran serta potensi ekonomi Kedah. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur memaklumkan syarikat itu yang merupakan sebahagian daripada rangkaian pengeluaran global Boeing menghasilkan komponen utama pesawat termasuk struktur sayap bagi pesawat komersial keluaran syarikat penerbangan terkemuka berkenaan. Menurut beliau, keputusan Boeing untuk memperluaskan kemudahan pembuatannya di Kedah sekaligus membuktikan kemampuan negeri ini menarik pelaburan asing berimpak tinggi. Beliau berkata demikian ketika mengulas perkembangan pelaburan di Kedah selepas menerima kunjungan hormat delegasi Boeing Komposit Malaysia yang diketuai pengarah urusannya Faizal Sirudin di Wisma Darul Aman baru-baru ini. Untuk rekod, Boeing melancarkan semula kilang pembuatan komponen pesawatnya sebagai Boeing Komposit Malaysia pada Ogos 2024 selepas mengambil alih sepenuhnya Aerospace Komposit Malaysia pada Disember 2023. Kemudahan yang terletak di Taman Sains dan Teknologi Kedah, Bukit Kayu Hitam itu membekalkan produk komposit serta sub pemesangan bagi semua model pesawat komersial Boeing termasuk 737 MAX dan 787 Dreamliner. Boeing kini menggaji kira-kira 1,000 pekerja tempatan dan menjadi fasiliti pembuatan milik penuh pertama Boeing di Asia Tenggara sekaligus memperkukuhkan kedudukan Kedah sebagai hub industri aero angkasa yang semakin berkembang di rantau ini. Pakar motivasi terkenal negara Dr. Syukri Abdullah 74 tahun yang diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kedah 1448 Hijrah menyarankan agar pendidikan dijadikan agenda utama dalam usaha melonjakkan imej dan kemajuan negeri maupun masyarakat. Anak jati kampung Sungai Baru itu berkata, peningkatan taraf ilmu kalangan masyarakat merupakan kunci utama yang mampu membawa perubahan besar serta memberi kesan positif dalam jangka panjang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 1448 Hijrah. Pada majlis itu, Raja Muda Kedah, Tunku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin berkenan menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Kedah kepada Dr. Syukri yang turut menerima wang tunai RM15,000, hadiah iringan dan sijil penganugerahan. Mengulas pengiktirafan diterimanya bekas pensyarah Fakulti Pengajian Pembangunan Sains Kemasyarakatan di Universiti Sains Malaysia melahirkan rasa syukur dan menyifatkan anugerah tersebut sebagai amanah besar untuk terus menyumbang kepada masyarakat dan ummah. Sejak tahun 1992, beliau mengendalikan ribuan program motivasi yang memberi manfaat kepada ratusan ribu pelajar sekolah, kolej dan universiti di seluruh negara. Selain aktif menerusi program televisyen dan radio, antaranya Motivasi Pagi, Selamat Pagi Malaysia dan Bijak Belajar, beliau turut menghasilkan pelbagai buku motivasi. Masjid Al-Hana di Langkawi dan Masjid Al-Fatih di Baling masing-masing dinobatkan sebagai penerima anugerah masjid terbaik kategori bandar dan luar bandar sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Kedah bagi tahun 1448 Hijrah. Anugerah tersebut disampaikan Raja Muda Kedah, Tunku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin yang mewakili Sultan Kedah pada majlis tersebut. Kedua-dua masjid menerima hadiah wang tunai sebanyak RM20,000, hadiah iringan serta sijil penganugerahan sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan pengurusan, program dakwah dan khidmat kepada masyarakat.
Masjid Al-Hana yang juga masjid tertua di Langkawi terkenal bukan sahaja sebagai pusat ibadah, malah aktif melaksanakan pelbagai program kebajikan dan ekonomi termasuk penyediaan makanan percuma kepada jemaah, bantuan kepada golongan asnaf serta pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Masjid itu turut menjadi tarikan pelancong menerusi seni bina dan ukiran kaligrafi yang unik. Sementara itu, Masjid Al-Fatih di Kuala Pegang, Baling terus menyerlah menerusi pelbagai inisiatif inovatif termasuk penggunaan teknologi digital dalam pengurusan masjid serta pembangunan laman herba masjid sebagai pusat pendidikan komuniti. Masjid berkenaan juga aktif menjalankan program dakwah dan kebajikan di dalam serta luar negara termasuk di perkampungan orang asli, Thailand dan Sarawak. Pengiktirafan yang diterima kedua-dua masjid diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkasa institusi masjid sebagai pusat pembangunan ummah yang holistik dan berdaya maju. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merangkat menyertai aktiviti riadah mendaki Gunung Kereyang, antara lokasi rekreasi terkenal di Kedah. Keberangkatan baginda mencerminkan minat terhadap amalan gaya hidup sihat serta kecergasan fizikal di samping menyokong usaha mempromosikan aktiviti rekreasi berasaskan alam semula jadi yang semakin mendapat perhatian masyarakat. Ketibaan baginda disambut Komandan Pangkalan Tentera Udara, Brigadier Jeneral Azman Taib dan Pemangku Pegawai Memerintah Institut Penerbangan 2, Major Nur Fazli Ahmad. Sepanjang pendakian menuju ke puncak, Tunku Hasanah turut berkenan beramah mesra dan menyantuni para pengunjung yang sedang menjalankan aktiviti riadah di kawasan berkenaan. Rata-rata pengunjung mengambil peluang merakam kenangan bersama baginda yang tampil mesra dan dekat dengan rakyat. Perkongsian mengenai aktiviti tersebut dimuat naik menerusi laman Facebook rasmi Kesultanan Pahang pada 12 Jun lalu dan mendapat perhatian warga maya. Gunung Kereyang yang terletak kira-kira 8 km dari pusat bandar Al-Ostar merupakan formasi bukit batu kapur yang berusia lebih 250 juta tahun dengan ketinggian hampir 218 meter dari aras laut. Keunikan geologi dan nilai warisan semula jadi yang dimiliki menjadikan Gunung Kereyang antara destinasi rekreasi dan pelancongan paling popular di Kedah, sekaligus menarik kunjungan pelancong dari dalam dan luar negara. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusan Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.